Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, patutnya nak share hari Rabu tapi tak sempat. So, nak share hari ni pun pada ada call tadi. So, saya nak share juga ni sekejap. Sekejap je. Okay. So, sekarang ni, Mona cerita tadi pasal apa tadi? Kan? Dia memanglah pasal katak, tapi apa point dia? Ialah apa point dia? Pandangan orang. Ha? Pandangan orang. Pandangan orang pada kita. Okay. So, you ingat benda ni? Kan? Apa yang orang cakap pada kita tak penting. Apa yang kita fikir tentang apa yang orang cakap tu penting. Kan? So, nombor satu. Apa yang kita fikir tentang apa yang orang cakap pada kita tu penting. Okey, itu nombor satu. Nombor dua. Apa yang kita fikir tentang apa yang kita cakap lagi penting. Okey. Cabaran kita sekarang ni, you boleh belajar teori macam-macam. Kan? Katak ke, kan? Apa-apalah, tak kisah. Tapi macam mana kita nak convert benda tu jadi action? Daripada kita punya mind jadi action. Itu cabaran paling besar sekali. Dan benda ni berlaku kadang-kadang bergantung kepada anda punya belief system. Okay? So, saya nak buktikan secara praktikal betapa pentingnya kita kena kontrol kita punya mind ni supaya jangan terpengaruh dengan benda-benda yang orang cakap kat luar yang tak beri manfaat pada kita. Sebab apa tadi? Dia punya perkataan nombor satu tadi, ayat yang pertama tadi. Apa yang penting? Apa orang cakap tak penting. Apa yang kita fikir tentang apa yang orang cakap itu penting. Apa yang kita cakap, kan? Apa yang kita fikir tentang apa kita cakap lagi penting. Sebab apa? Mana satu lebih banyak? Orang cakap pasal kita ataupun kita sendiri cakap pasal diri kita? So, kita cakap pasal diri kita. Sebab tu pentingnya macam mana kita fikir tentang apa yang kita cakap pada diri sini. So, saya nak buat demo sikit. Okay. Mesh ni. Siapa nak volunteer? Nak volunteer? Betul? Susun kursi, letak kursi kat sini.